Bayangkan situasi di mana harga barang keperluan harian asyik naik dari pasar hingga ke pam minyak. Tahun 2025 baru bermula, tetapi ramai rakyat Malaysia sudah rasa gusar tentang ekonomi. Kos sara hidup makin menghimpit. Setiap minggu berbelanja dan dompet terasa makin nipis. Ekonomi Malaysia dikatakan semakin lemah membuatkan inflasi menggigit nilai ringgit jatuh. Namun anehnya, tak kedengaran ramai yang benar-benar lantang bersuara. Adakah rakyat Malaysia pasrah atau letih untuk mengeluh? Dalam video ini, kita akan storytelling secara santai isu ekonomi semasa tentang kenapa kos hidup kian tinggi dan kenapa rakyat seolah-olah diam, apa kesan kepada kita semua dan apa perspektif berbeza tentang keadaan sebenar ekonomi negara. Jom kita kupas satu persatu. Bahagian 1. Kenapa ekonomi makin lemah? Ekonomi yang makin lemah dirasai rakyat bukan semestinya bermakna negara ini menuju kemelesetan teruk, tetapi dari sudut poket rakyat biasa serta beban kewangan memang kian berat. Antara faktor dalaman yang menyumbang kepada lemahnya ekonomi dan tingginya kos sara hidup, termasuk inflasi dan harga barang naik. Secara rasmi, inflasi Malaysia pada 2024 sebenarnya sederhana rendah sekitar 1.8%. Namun, angka purata itu tidak melambangkan pengalaman rakyat biasa. Harga barang keperluan terutama makanan meningkat lebih cepat berbanding gaji, menyebabkan kuasa beli rakyat merosot. Bank Negara Malaysia sendiri mengakui sejak pandemik, pertumbuhan gaji tidak sejajar dengan kenaikan harga, menurunkan taraf hidup terutamanya bagi isi rumah berpendapatan rendah. Harga makanan asas seperti beras, ayam, sayur, semuanya naik. Malah tahun 2024, kita berdepan kekurangan bekalan beras tempatan dan telur hingga rakyat terpaksa berjimat cermat dalam perbelanjaan harian. Yang kedua adalah kejatuhan nilai ringgit. Ringgit Malaysia jatuh teruk berbanding dolar Australia pada 2023 mencecah sekitar RM4.72 bagi $1 Amerika, paras terendah dalam 26 tahun. Apabila ringgit lemah, barang import jadi mahal menyumbang kepada kenaikan harga makanan. Contohnya bijirin, daging import dan barang siap. Nilai ringgit yang susut ini juga menggoyahkan keyakinan pengguna dan pelabur. Walaupun kerajaan cuba meyakinkan bahawa keadaan terkawal, hakikatnya ringgit lemah menambah beban kos hidup. Bahagian 2, kenapa tak ramai bersuara? Jika benar kos sara hidup kian menghimpit, kenapa kita tak nampak protes besar-besaran atau suara lantang di jalanan? Beberapa faktor mungkin menjelaskan kenapa ramai rakyat Malaysia seolah-olah diam menghadapi isu ini. Yang pertama, keletihan rakyat. Selepas melalui tempoh pandemik COVID-19, PKP, perubahan kerajaan silih berganti sejak 2018, ramai rakyat rasa penat dan letih. Isu ekonomi seperti harga barang naik ni bukan sekali dua berlaku. Saban tahun, kita dengar rungutan kos hidup naik. Tapi bertahun juga masalahnya tak selesai. Keadaan ini boleh menyebabkan rakyat mengalami isu fatigue. Macam dah lali. Rakyat letih untuk marah setiap kali harga naik. Sebab hampir setiap bulan memang ada sahaja barang naik harga. Jadi, ada yang memilih untuk pendam sahaja dan fokus cari jalan survive sendiri daripada penat menyalahkan kerajaan demi kerajaan. Yang kedua, normalisasi krisis ekonomi. Bila sesuatu krisis berpanjangan, ia mula dianggap normal. Dalam kes Malaysia, ramai yang mula anggap kos sara hidup tinggi ni sebagai lumrah. Contohnya, orang muda dah terima hakikat gaji permulaan rendah tapi sewa rumah mahal. Mereka potong bajet sana sini sebagai adaptasi. Bila krisis dianggap normal, semangat untuk bersuara pun makin pudar. Apatah lagi, isu ekonomi kompleks dan tidak ada penyelesaian segera. Rakyat mungkin fikir bising macam mana pun, bukannya harga barang boleh terus turun. Ada yang kata, nak buat macam mana, memang seluruh dunia tengah hadap inflasi, maka kita reda sahaja.
Persepsi bahawa krisis ini bukan luar biasa membuat ramai memendam rasa secara senyap. Bahagian 3, kesan dan akibat kepada rakyat. Walaupun protes jalanan tidak ketara, tekanan ekonomi 2025 nyata memberi kesan hebat kepada rakyat biasa. Mari kita lihat bagaimana beberapa golongan terkesan secara langsung. Yang pertama, isi rumah dan keluarga biasa. Keluarga berpendapatan rendah dan sederhana kini terpaksa ikat perut dan berbelanja dengan amat berhati-hati. Dengan harga barang keperluan harian naik, peratus besar gaji bulanan habis pada belanja dapur, bil utility, sewa, pengangkutan. BNM melaporkan bahawa isi rumah berpendapatan rendah khususnya membelanjakan bahagian besar pendapatan untuk makanan, jadi bila makanan inflasi naik, kuasa beli mereka yang memang rendah menjadi bertambah lemah. Contohnya, keluarga B40 yang dulunya belanja RM50 seminggu untuk barang dapur, mungkin kini terpaksa belanja RM80 untuk kuantiti sama. Simpanan kecemasan makin susut. Ada yang terpaksa korek simpanan KWSP in APF melalui Ia Sinar, Ia Citra sebelum ini kini menghadapi 2025 hampir gaji ke gaji tanpa buffer kewangan. Tekanan emosi turut meningkat, ibu bapa risau nak bayar yuran sekolah, belanja dapur, sewa rumah serentak. Banyak keluarga terpaksa berkorban kehendak. Tiada lagi makan di luar atau bercuti, semua perbelanjaan dikurangkan kepada asas sahaja. Malah ada laporan kes kemurungan dan stres kewangan meningkat seiring kos hidup. Pendek kata, rakyat marhain mengencangkan tali pinggang dan menanggung beban mental dalam senyap. Yang kedua, peniaga kecil dan usahawan mikro. Golongan peniaga warung, pasar malam, kedai runcit kecil turut terhimpit. Modal perniagaan naik apabila harga barang mentah meningkat, tetapi pelanggan pula kurang berbelanja kerana berjimat. Utusan Malaysia melaporkan pendapatan peniaga makanan kecil merosot kerana harga bahan mentah naik dan kuasa beli pelanggan berkurang. Contohnya, seorang peniaga nasi campur hadapi kos ayam, sayur, minyak masak yang lebih tinggi. Jika dia naikkan harga nasi campur, pelanggan lari. Kalau tak naik harga, margin keuntungan hampir tiada. Ramai peniaga kecil mengeluh terpaksa cut kos operasi, kurangkan pekerja, kadang-kadang berniaga seorang diri saja, atau mengecilkan saiz bahagian jualan. Bahagian 4, kesan kepada negara. Isu ekonomi ini bukan sahaja menekan individu, tapi juga membawa implikasi lebih besar kepada masa depan negara. Antara kesan menyeluruh kepada Malaysia, termasuk pelabur luar, mungkin menjauhkan diri. Jika ekonomi sesebuah negara dilihat tidak stabil dengan mata wang lemah, kos operasinya tinggi dan kuasa beli pengguna lemah, pelabur asing boleh hilang minat atau membawa lari pelaburan ke negara lain. Malaysia bersaing dengan negara jiran seperti Indonesia, Vietnam dalam menarik pelaburan asing. Dalam suasana kos tinggi dan politik tidak menentu sebelum ini, ada risiko pelabur memilih untuk buka kilang atau pejabat serantau di negara lain. Selain itu, pengguna domestik yang terhimpit tak mampu berbelanja banyak akan mengecilkan pasaran tempatan dan kurang menarik bagi pelabur sektor runcit atau servis. Bahagian 5, ekonomi sebenarnya makin pulih, data tak seteruk disangka. Ada juga pihak yang berhujah bahawa gambaran ekonomi makin lemah itu mungkin berat sebelah. Dari sudut data makro dan langkah kerajaan keadaan mungkin tidak seburuk yang dibayangkan. Mari kita lihat beberapa fakta positif yang sering diketengahkan. Walaupun rakyat mengeluh harga naik, kadar inflasi keseluruhan Malaysia kekal rendah berbanding banyak negara lain. Pada 2024, inflasi purata hanya 1.8%, jauh lebih rendah dari puncak 2022 dan juga dalam sasaran Bank Pusat. Kerajaan berjaya mengawal harga melalui subsidi dan kawalan harga barang tertentu. Sebagai penutup kisah ekonomi 2025 ini, jelas bahawa kos sara hidup yang menekan adalah realiti yang dikongsi majoriti rakyat Malaysia.
ekonomi dirasakan makin lemah kerana rakyat berdepan gaji yang statik, harga barang yang melambung dan masa depan kewangan yang kabur. Walaupun tidak ramai turun ke jalan bersorak marah, suara keresahan itu wujud di mana-mana. Di dapur rumah, di kedai kopi, di media sosial dan dalam hati kita sendiri. Namun, penting untuk kita tidak tenggelam dalam rasa negatif semata-mata. Ada sinar harapan jika kita bersama mencari jalan keluarnya. Kerajaan perlu terus berusaha kreatif dan tegas, melaksana reformasi struktural agar gaji naik seiring produktiviti, monopoli dipecah, mengekang inflasi dengan dasar bijak dan menyalurkan bantuan kepada yang benar-benar perlu. Data menunjukkan ekonomi Malaysia masih punya kekuatan asas. Dengan polisi betul, kita boleh pulih. Sebagai rakyat, kita juga boleh bersuara secara bijak dan sampaikan maklum balas kepada wakil rakyat, sokong polisi yang baik dan gunakan kuasa pengguna kita. Contohnya, sokong inisiatif harga patut, beli barangan tempatan, elak pembaziran. Sekian sahaja cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka mata. Ingatlah, kita semua memainkan peranan dalam ekonomi negara. Kecil atau besar suara kita. Jangan berhenti peduli.